Okay, sekarang kita nak cuba tengok dia punya kat dalam untuk kita potong. So, untuk potong muffin ni, okay, cara dia adalah kita cucuk dengan garpu kat tepi ni. Cucuk dulu. Dia boleh je potong dengan pisau, tapi yelah nak estetik kan. So, estetik dia memang kena cucuk macam ni lah. Untuk kita buka kat tengah dia tu. Nampak tak? Kita cucuk macam ni. Sampai habis sekeliling dia tu. Okay. Cantik elok lepas tu. Sekarang bolehlah kita buka ke tengah dia tu. Tengok ni. Ya. Elok kejadian dia. Okay, kita buka ke dalam. Nampak? Yang penting dia punya air pocket tu banyak ke dalam. Okay. Nampak cantik kan? Lepas tu bolehlah letak atas pan, bakar. Lepas tu letaklah daging ke, sausage ke, apa ke, telur ke. Letak cheese. Sebiji McD.